Kapasitor tu yang kita tengok tadi lah, korang nampak sini kan, kapasitor tu original. Kita tak pastilah, mungkin dia tukar yang original juga. Kita tak cakap lah orang sebelum ni tak tukar, dia tipu ke, kita tak cakap. Kerja-kerja troubleshoot ni bang, dia ada step yang kita nak kena follow. Macam hari ni kita orang dekat Ampang, kita buat kerja troubleshoot. Customer panggil untuk troubleshoot aircon ceiling cassette. Aircon ceiling cassette ni sebelum kita orang datang, dah ada orang datang, dia dah tukar kapasitor, tapi masalah tak selesai juga. Kalau perosakan jenis yang basic ingat, untuk macam kapasitor itu okey lah bang. Kita kalau kita datang repair, tukar kapasitor, selesai masalah, itu rezeki je. Tapi kena yang tak ada rezeki lah macam ni. Bila technician lama dah tukar kapasitor, tak settle juga masalah. Untuk ceiling cassette ni, dia ada step. Korang nak kena buat fully troubleshoot. Korang nak kena pastikan apa punca masalah. Lepas kita dah jumpa punca masalah, kita tak terus repair bang. Kita akan bagi harga dulu. 7 harga baru kita pergi buat. Ni kita setting barang je. Okey, dah. Kita gerak. Kita naik atas dulu. Okey, kita punya kedai. Kita naik atas. Aircon ni bang, nak kena jaga servis bang. Aircon kalau tak jaga servis, dia memang bermasalah. Macam mana cara jaga servis je bang? Dia sama juga macam kita servis kereta bang. Jangan tunggu kereta rosak baru kita nak kena buat servis. Macam kita tiba minyak hitam apa ni semua kan. Kita nak servis ni, aircon, kita nak kena check dia punya set air, kita nak kena check dia punya power supply, check dia punya wiring, kita nak check dash, check amp. Kita dah sampai. Kita masuk dalam. Bismillah. Hai. Aircon sini. Okey, ini dia punya outdoor. Baik, air dia asing. Satu batang, terbatang. Kat sini ada 3. Saya tak tahu yang mana satu. Kita tanya dulu. Aircon yang mana satu. Kalau tengok gaya macam yang bawah ni. Sebelum kita buat apa-apa, ni korang kena tengok dulu. Yang ni ceiling dia dah patah lah. Lepas tu kat sini tak ada line. Yang situ tutup dulu lah. Yang tu tutup dulu. Yang sana tu tutup dulu. Yang ni je on dulu. Apa nak kena buat? Orang tengok ni. Aircon umur dia berapa. Last service bila. Position door dia okey. Unit ada defect tetap. Switch on. Lepas tu voltage reading. Semua ni kita nak kena check. So kalau nak belajar kita punya SOP ni. So yang kita punya kelas terdekat ni 29 dan 30. 29 dan 30 kita ada kelas untuk sesi terakhir lah. Kelas terakhir untuk tahun ni. Tahun depan kita akan start kelas troubleshoot juga. Lepas tu dan kita akan buka kita punya kelas servis. Servis kita akan mula start. Ambil gambar model dulu. Model indoor dengan outdoor. Tak hantar signal lagi ni. Tu hantar signal lah. Ada spark. Okay, tengok ni dah ada spark. Yang mana satu? Kompresor. Tengok kompresor. Okay, orang lama dah datang buat korang tengok ni. Kabel pun tersangkut. Ni tak betul ni. Ni sepatutnya dia kena masuk sini. Lalu sini. Dia masuk sini. Tu ke dalam. Ni dia dah buat macam ni. Jalan. Mungkin tak lama. Sekejap Mungkin tak lama, sekejap je. Ambil bacaan M dengan gas dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada step. So kita kena settlekan kita punya step yang pertama dulu. Kita nak diagnose. Sekarang ni kita diagnose, kita akan start lah aircon. Hari ni 22 bulan 12, pukul 10.51. Okey, first gas kurang. Tapi tak apa, biar kejap. Kita tengok berapa minit. Dah. Bocor. Apa 22 PSI? Langsung panas. Tak rasa apa. Bawa panas. Tu 27 macam tak function. Macam dia punya vacuum tu tak function. Okey, aircon ni selain daripada dia ada masalah kapasitor, sekarang ni dia ada masalah gas. Gas ni kurang teruk sangat ni. Ni bukan inverter, ni non inverter. So kita tak perlu tunggu lama. Ini kita dah confirm lah. Dia memang ada problem lah dekat gas. Apa kita nak kena buat? Kita nak kena settlekan masalah gas ni dulu. Kita nak kena buat pressure test, nak kena cari bocor kat mana. Lepas tu kita kena vacuum, top up gas balik. Kita dah jumpa punca masalah aircon ni. Kenapa lepas tukar kapasitor pun tak settle kat masalah? Sebab dia ada masalah bocor. So dekat situ untuk kerja troubleshoot dah selesai. Tapi apa yang kita orang nak kena buat, kita nak kena lengkapkan kita punya SOP. Kita nak kena check semua basic component. Kita kena check balik A to Z. Dan kita akan hantar report dekat office, minta dia bagi harga check apa leaking ni. Dah off dulu. Okay, kita buat report dulu. Nanti office akan confirmkan harga dengan customer. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita dah tahu masalah aircon ni berpunca daripada gas dia kurang, SOP kita punya troubleshoot, kita akan check semua benda-benda basic. Kita akan ambil bacaan gas. Lepas tu kita akan check amp, kita akan check dia punya voltage, drop ke tak. Semua tu kita akan check. Kapasitor, semua kita akan check balik. Benda basic semua kita akan check. Kita akan pastikan benda ni tak ada masalah. Sekarang kita dapat tahu aircon ni gas kurang. So bila gas kurang, kita kena check lah bocor tu dekat mana. Kalau kita dapat bocor
bocor tu, kalau yang boleh repair kita terus repair. Tapi kalau kata bocor tu bocor daripada cooling coil indoor ataupun outdoor, ada lagi beberapa proses yang kita nak kena buat. So yang itu tak termasuk. Untuk kerja pressure test dia tak termasuk dengan kita punya kerja diagnose ni. Kita hanya diagnose aircon ni gas dia kurang, cari bocor, yang itu harga lain, tu tak termasuk bang. Okey korang, dia punya bocor tadi buat kerja tempat ni sempit lah, benda semua kita tak buat lah video tu. Ni korang tengok, dia punya fairing ni bahagian bawah, nampak tak? Nampak kot. Tengok bahagian bawah ni, bahagian bawah ni lebih kecil daripada yang atas. Lepas tu kan outdoor ni tempat dia tak berapa selesa, mungkin lepas dia orang dah ikat, lepas tu dia ubah sikit ke apa ke, dia jadi leaking kat situ. Macam ni memang kita akan cornerkan dia macam ni lah. Ini memang takkan ubah lah, biar ada hala macam ni. Kita nak bagi ada space. Takut bila dia orang rapat tak ada ruang, dia orang nak ketat kan. Jadi dari nut 4 hole ni jadi tak berapa ketat. Bila tak ketat mudahlah dia leaking. Semua kata sebelum ni orang lama tu dia dah siap tukar kapasitor. Tapi bila kita tengok kat sini, ini kapasitor original. Epcos ni original punya. Ni original. Tak ada tukar lah. Dah, mana spray? Yes, ini kita pakai inner spray. Duduk dalam. Ada kain. Kita buat cleaning baru dulu. Dulu kita melangkah sering, janji manis kau semat di bibir. Kau susah, aku kau cari. Bila senang kau lari. Aku bukan emas, cuma insan penuh luka. Tangan kosong kau hina. Bila bangkit kau puja. Kau pandang nilai bukan hati. Kau ukur kawan ikut materi. Tak hijau tak kawan, biru lemah kau. Ambil insulation tape. Aku jatuh Abang tanya abang insulation tape. aku bangkit kau datang. Tak hijau tak kawan, Ambil blade tape dulu. Mbak ni blade tape dulu. biru lemah kau sayang. Aku belajar satu perkara, taman sejati sukar dicari. Dulu gelak kita sama, tarik kita dua sejoli. Mbak sini micrometer tu. Topeng palsu jelas di muka. Aku lalu lorong gelap tanpa lampu. Kau hilang bila aku jatuh tersungkur. Safety bang, safety bang. Kepala kau datang, hulur bahu pula. Tak hijau kau buat aku buta, tak biru kau kata aku tak guna. Sekarang bila warna aku menyala, kau paling depan jerit kita sama. Tak hijau tak kawan, biru Kita dah habis buat kerja kat sini. Kita dah dapat dia punya leaking tu tadi dekat outdoor. Korang tengok lah tempat dia memang tak selesa nak buat kerja. Video pun tadi kamera sangkut-sangkut atas kepala. Tunggu tengok yang atas tu. Nak lepas tu sana pun susah. Apa masalah dia? Sekarang ni tadi gas memang kurang. Lepas tu customer bagi tahu sebelum ni dia orang dah tukar kapasitor. So kapasitor tu yang kita tengok tadi lah, korang nampak sini kan. Kapasitor tu original. Kita tak pasti lah. Mungkin dia tukar yang original juga. Kita tak cakap lah orang sebelum ni tak tukar. Dia tipu
tipu ke, kita tak cakap. Kemungkinan dia tukar yang original juga. Okay, itu agak mustahil lah kan. Lepas tu kita vacuum semua sistem indoor, outdoor, semua sistem kita vacuum. Lepas tu kita dah top up gas sampai dekat 115. Korang tengok dia punya app, kita dah ambil gambar dia tadi, kita dah screenshot. Tengok tu 114. Lepas tu dia punya super heat tu 22. Dia punya M tadi dah 8.9, 8.8 macam tu lah, dah sampai 9. Dekat template current cooling dia 8.8 M. Tu kau tak boleh top up lagi. Kalau kau top up lagi, aircon ni kau on tak lama, lepas tu dia mesti blinking, dia mesti high M. Dia nak sampai high M dah tu. So case suspect apa, aircon ni sistem piping dia sumbat sama ada condenser coil outdoor ataupun cooling coil indoor. Kopo dia ni tak banyak sangat lah. Kita dah tengok dekat indoor tadi, tak ada lah kemik, bengkok ke apa ke, tak ada. Cuma kopo dia ni bukan dia punya sizing lah, dia diubah daripada 35 pergi 24. Itu mungkin dia guna kopo pipe lama. So kalau kita nak suggest kat customer ni, tukar aircon baru, tukar kopo baru. Lain-lain kita tak suggest lah. Ataupun dia boleh guna sampai dia rosak, sampai dia totally out lah. Tak suggest untuk repair sebab cost ni pun boleh tahan tinggi juga. Ni aircon 2.5 horsepower. Untuk kerja troubleshoot, alhamdulillah hari ni settle semua. Sebab apa? Bocor tu kita dapat. Dia kalau bocor yang tak dapat ni, kita kena bawa balik indoor dengan outdoor ni. Sebab apa? Kita nak kena confirmkan mana tempat yang bocor. Sama ada indoor, outdoor ataupun kopo. Kopo kita boleh buat test terus kat sini. Tapi kalau indoor dengan outdoor, kita tak boleh. Mesti nak kena bawa balik rendah. Tuan-tuan dan puan-puan, nakkan perkhidmatan kita orang, biar Roger. Terima kasih tengok sampai habis. Mantap rumah. Haji Bank Solution Expert. Mantap, mantap, mantap. Mantul, mantap betul.